Amai nak minum benda tu je lah. Sat, aku nak nikmati dulu sebab lama aku tak minum rasam. Ni nasi kanak ada KL ni tau. Kami pergi makan nasi kanak, bukan main minum rasam. Oh, rasam tak ada. Bukan show rasam ah. Apa biasa orang ni. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita dalam Nasi Kanak Area KL. Kita main dekat Shah Alam Section 3. Dengar cerita nasi kanak ni power dengan minyak ayam bawang. Nampak tu sejak 1973. Power tak power, padu tak padu, mai kita. Khilafah nasi kanak ni Khalifah. Kuah campur. Kuah campur. Oh, ayam ni. Weh, macam kedai. Yang buat apa kat ni? Oi, kasih kena. Bagi ni ayam apa bang? Ayam bawang. Ni Ayam bawang. Aduh. Ayam bawang bang. Ui, pandang. Biasa. Okey, Ha? sayur habis. Ni aku punya show ni macam mana habis masuk? Tak, ni aku main nak makan, bukan main masuk dalam show. Oh, kebetulan lah. Campur lah, okey cukup. Kuah campur lah. Campur sikit lagi. Oh, nampak cara pegang pinggan tu. Cara pegang pinggan. Tu dia. Tunjuk sikit kat kamera, tunjuk sikit kat kamera. Sayang. Dah halalang hamai ni boleh duduk sekali ya. Kurang lah. Masuk Kuah dalam show campur, lah. kuah campur bendi. Bendi goreng. Teknik pegang pinggan tu mau kena. Allah. Itu serbuk apa tu? Cuy. Bendi goreng. Bawa telur ikan satu. Lepas tu tadi dia ambil. Ni tadi pak ayam bawang ni. Ni? Ni roast pedas. Baju tangan ada. Ambil yang pedas mah. Sebab dia dah try yang bawang tu, kita try yang ni pula. Alamak. Wah, sotong pula. Allah. Lain macam dia candi ya. Ni baru jadi punya. Tu dia. Limau ais satu lagi. Ya, Alhamdulillah. Dah baca apa tu? Baca lah. Ni dah pap tu kira rup. Jangan. Cerok dulu jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatillah. Amin. Terima kasih ya Allah. Okey, tadi ambil apa? Ni ayam bawang. Ayam bawang bubur lenga. Bubur minjana lenga. Lenga. Lepas tu? Lepas tu kita ada gobis sikit. Cukup. Apa tak taruh macam-macam ni? Ni buat nasi kandang tau. Itu makanan kau-kau lah. Tu telur ikan jos tu ada kat hang tu. Ni kita ada ayam masak ros Ayam masak ros. Dia pedas sikit daripada ayam bawang. Lepas tu kita ambil telur ikan juga sikit. Dan ada serbuk ni. Ada serbuk dia. Bismillah. Tak rasa. Tu dah ni. Apa ni? Bos. Ni serbuk apa bos? Rasam. Ni kena bawa dah. Oh, Ni ni serbuk apa ni?
Ini kita panggil sebuah ni lah. Magic powder. Magic powder tapi Ramai kita juga. panggil ganda nanti masalah pula. Rasa mas. Ini rasa. Okey. Ada setengah-setengah kedai nasi gandak kan. Dia akan hidangkan kita dengan rasam. Bukan semua tau. Rasa dia sedap. Rasam ni nak beritahu dekat abah yang mana yang tak pernah makan, tak pernah minum, tak pernah makan, dia baik untuk demam. Kalau kita demam ke apa semua kan, kita minum rasam ni abah, insya-Allah sebab apa dia herba. Dia herba. Suapan yang pertama untuk nasi kanak Khalifah ni, dia ada aroma macam midiah juga sikit. Ada Dia ada aroma midiah sikit. Ni ayam ni kita ambil dari ayam terus ni, dia agak pedas ya. Rasam ni dia lebih pada daun-daun yang kita rasa tu lah. Daun macam-macam daun ada. Ramai memang nak minum benda tu je lah. Sat, aku nak nikmati dulu sebab lama aku tak minum rasam. Ni nasi kanak RKL nasi Ya. kanak. Kami pergi makan nasi kanak, bukan main minum rasam. Oh, rasam tak ada bukan show rasam ah. Apa biasa orang ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia lembut elok. Tak rasa dia punya apa ni? Rempah atas dia ada jintan semua kat sini. Dia kata ni serbuk magic powder dia lah. Magic powder. Serbuk ni dia rasa pedas-pedas. Dia ada rasa macam angin-angin sikit. Ada rasa angin-angin. Selalu benda ni dia dapat dekat bawang tau. Bawang yang kita goreng. Tapi yang ni kita tak tahu dia serbuk apa. Tapi aku ambil telur ikan ni. Nampak telur ikan ni. Aku nak rasa telur ikan dia macam mana. Sangat telur ikan. Okey. Ni ayam bawang. Berlemas tu makan telur ikan tu. Baik ya, Okey. untuk telur ikan aja. Telur ikan dia serap kari elok cantik. Lepas tu tak bau banyak. Memang sedap. Tadi fan, nampak ni. Apa Dia ada bubuh dia punya candu tadi tu kan. Tapi dia ada juga ni yang macam chutney tu warna putih. Sama rasa. Sama rasa ha? Sama rasa macam tempat lain tu. Tapi betul lah. Sebab apa aku kata dia ada aroma macam ami dia, sebab dia punya agak berminyak sikit sebab dia masak sampai pecah minyak. Betul. Mungkin dia ada campur sedikit minyak Minyak sapi. sapi juga kan. Kebanyakan nasi kandang ni dia akan masuk berlama. Ayam bawang dekat Khalifah ni lain sikit. Selalu aku makan ayam bawang ni dia tak ada biji dengar ni lah. Tak ada bijan. Tapi yang ni dia ada bijan dan dia rasa madu. Selalunya kalau kita makan ayam bawang ni dia pedas. Biasa lah. Dia macam sampai pedas. Tapi yang dia macam ada madu. Manis. Sebab tu dia tak yang ayam rose sebelah tu. Ayam tu agak pedas sikit. Lepas tu dia ada sebab jintan manis. Beza dengan daripada yang tu ada Bijan. bijan kan. Tapi itulah Ahmad juga aku duk tengok tadi daripada ambil nasi warna kuning. Ya, sebab nasi tu macam nasi dacar lah. Macam nasi dacar lah. Tapi kita nak try nasi kandang dia lah. Dia punya su dah mula ramai je. Dia punya su dah mula ramai. Dia pedas tu. Dia punya su dah mula ramai. Nasi kanak ni dia awal suapan dia memang dia kurang. Dia, kita nak kena 2-3 kali suap baru dia akan sampai. Senang je. Nasi kandang dia tak ada asam pedas dengan apa masak lemak. Betul. Kalau nasi Kalau- lauk pauk lain mungkin dia ada masak lemak asam pedas tu. Tapi untuk Khalifah Section 3 ni, Khalifah ni dah lama dah cerita dia. Dia duk aku duk kedai bawah dia lama dah, tapi dia kata bila nak mai aku kata tunggu sat. Sebab memang rajin mai makan kat sini dah, makan dia punya ayam bawang tu. Oh ya. Tapi hari ni memang nak ambil ayam bawang, aku try dia punya ayam roast. Oh memang tidak hang nak ambil ayam bawang ah. aku nak pergi yang try. Sebab dia punya hidangan dia tu. Cara susunan ayam tu menyebabkan kita tak akan nampak lauk lain. Betul dia suruh ambil yang tu kak. Dia tu ambil yang tu. Orang tak mahu nak ambil tak. Cara susunan manage produk atau apa semua tu atas display apa semua kan. Orang mai orang akan tengok, oh ini macam menarik ni, orang akan ambil tu lah. Tapi daripada segi lain macam selalunya kalau kita makan nasi kandang ni, kalau saya lah, saya akan ambil ayam, gobek, telur masin. Itulah, itu favourite aku lah. Bendi, macam tu lah. Cakap ni. Cakap. Sebab aku main nak makan. Okay. Bukan main nak cakap sangat. Sebab boleh. aku makan pukul 2 petang malam. Ya. Kali ni aku makan lapang Apa tu siap lah. Oh, tak. Satu orang kata bancuhan kuah atau campuran kuah yang sangat kena memang tepat lah.
Dia bubur ngam-ngam. Kan? Nasi Nampak? kandang kalau tak pandai candi kuah, Out. jangan buat. Jangan buat. Lagi satu, kalau buat kuah nasi kandang ni, kalau ceroy ke apa semua, kalau tak jadi, lebih baik jangan. Cari pasal. Okay. Ha. Kita nak makan dulu sampai habis. Ya. Kak kita nak bagi rating kan nasi kanak sebelum ni kami duk pay tu. Oh, ada rating? Ada. Kita kumpul 4 episod baru kita hantam kasi rating. Oh, hang ada rating. Aku tak boleh rating, aku belum pakai satu. Tak apalah. Nanti aku bagi hang sambung pula. Oh, okey, okey. Dah, alhamdulillah. Masya Allah. Weh, baik Ahrul. Sur. Barang jadi, barang jadi. Sur punya. Wow. Alhamdulillah, Pen. Alhamdulillah ya. Ni, makan nasi kanak memang nasi kanak. Tapi banyak aku tengok komen-komen yang akan marah hang tau. Pasal apa? Sebab hang tak bagi rating. Okey, dah setelah 4 episod kita kumpul dan inilah episod yang terakhir untuk orang kata kita bagi rating lah. Oh, Dia okey. lepas ni ada lagi episod-episod lain. Oh, Dia setiap bermakna hang tunggu lepas 4 episod baru bagi lah. Betul. Oh. Sebab apa? Mereka tak tahu. Kita nak bagi orang tunggulah. Sebab okey, tengok okey. sampai 4 episod baru dia kita bagi rating. Okey, bermula dengan yang mana? Dekat KLCC Jamal Muhammad. Nasi okey. kanak bawah pokok dia kalau tak dekat Batu tu. Nah, tahu. Ke pokok ketapang. Kat bawah kata bang. Dia bawah pokok. Yang tu betul-betul tepi jalan tu kan? Sama. Khas dia sama sebiji. Yang tu kalau aku beritahu kat hang, aku dah pernah makan situ. Memang rasa dia sedap. Kalau ikut dekat aku memang samalah. Sama sebiji. Sama. So rating dia Okey, untuk nasi kanak sana harga pun orang kata berpatutan lah sebab dekat KLCC satu lagi orang duk main makan tengah hari. Dengan dia punya portion, dengan kuah dia yang memang surah. Ya. Untuk Jamal Muhammad ni aku bagi dia 4.8 lah daripada 5. 4.8 tinggi yo. Daripada 5 star 4.8. Oh, so makna recommended lah. Recommended, memang boleh pergi makan. Memang boleh pergi. Kalau tak ada lah orang beratok macam tu waktu tengah hari. Dia masa aku pergi dulu, parking dia seksa sikit. Parking kat bawah. Parking kena parking kat bawah. Parking kat bawah. Kat hotel tu kan. Lepas tu setelah kita duduk round kita jumpa juga nasi kanak Bilal. Okey. Nasi kanak Bilal. Bilal aku tak pernah makan. Dia kata nasi kanak Bangla. Okey. Tapi dia memang rare, kedai dia kecil je. Masa kami pergi tu tak ada orang, lepas kami duduk cedok-cedok apa semua. Tengok orang duk main, geng-geng runner main, geng-geng Cina main duk main makan kan. Kau tahu dia pun main makan macam tempat makan ni pun orang selalu duduk makan lah. Kalau tempat makan selalu orang duduk makan ni memang dia kenal dengan selera dia lah kan. Harga mungkin okey kot. Harga memang sangat berpatutan sebab dia kedai dia tak besar sangat, murah. Lepas tu dengan rasa dia tu, dia mengingatkan aku tahu nasi kanak apa? Mana? Nasi kanak Jalil. Uish, Jalil kalau padu. Nasi kanak Jalil. Nak pergi kat situ lah aku tahu. Cuma dia kalau pedas tu sikit memang sama sebiji tu ya. Okey. Jalil antara yang top dekat sebelah berang ni lah. Dekat Batu juga. Nampak aku pergi aku main belah-belah bagan, belah-belah. Sebab pen banyak dia belah bagan, dia tak pergi belah pulau lagi. Tak pergi belah pulau lagi sebab banyak air nasi kanak kita nak pergi pen ni. Kalau tadi 4.8 untuk Jamal Muhammad, Bilal kita bagi dia 4.1. 4.1. Masih tinggi lah. Maksud dia okey lah. Lebih pada 3 okey lagi. Okey lah. Sebab dia harga murah. Lepas tu jadi tumpuan orang main makan tengah hari kat situ lah. Kan. Dia jadi pot orang tu buat apa kerja-kerja kat situ. Main cari makan kat situ. Memang bagus ya. Dan lepas tu untuk nasi kanak masa depan ni, kami pergi masa tu mungkin dia kurang jadi sikit lah. Okey. Dia kurang jadi. Nasi dia sedap. Nasi dia saja sedap. Dia nasi jenis nasi putih biasa, nasi ayak lah. Nasi kuning. Nasi kuning. Macam royal. Dia aku pelik tau. Kalau kata orang bukan dia Muslim, maksud dia orang Melayu kita lah buat, dia mesti buat nasi kuning. Mungkin dia nak try lah kan. Try, tapi sini buat nasi kuning lah. Memang ada juga. Tapi masa aku duduk bubur tu, nasi kuning dia memang, nasi dia memang sedap lah. Okey. Lepas tu kuah dia ada rasa. Cuma dia tak pecah minyak rempah, tak dimasak dengan betul lagi. Dia kena ambil masa yang lama sikit. Lepas tu dia kena tambah lagi lampau kata dia tu. Dan untuk nasi kanak masa depan ni,
di Jalan Kebun ni siapa kata rindu-rindu nak makan nasi kandar boleh pergi cari kat situ lah. Mana kawasan tu memang tak banyak orang nasi kandar. Dia sebenarnya dia jadi tumpuan orang yang tak makan nasi kandar. Dia Muslim ni pergi makan nasi kandar dia. Okey. Faham tak? Faham. Dia tahu kadang-kadang orang cakap, tak mau nasi kandar tu. Ni nasi kandar orang bayu. Boleh pergi makan. Ada juga. Ada. Dan untuk dia macam tadi aku cakap, mungkin masa kami sampai tu aku makan tu Tak apa jadi. Tak apa nak jadi sangat. Tapi boleh makan lah. Boleh makan, aku habis makan tak ada masalah. Yang goreng dia sedap juga. Kita bagi dia 3.3 lah. 3.3 lah. Sebab dia ada usaha kat situ. Nasi kandar Khalifah Section 3. Ada orang main Kulafah juga. Ada je kulafah. Oh, ni Khalifah Section 3. Dia seakan-akan hang makan tadi yang saja noh. Dia ingat aku macam media jugalah. Okey, dia macam media tapi aku rasa media lagi pukul naik ya. Pukul naik lah. Terang aku tak nak bagi nanti orang cakap apa cacau ni apa semua. Boleh makan, memang sedap. Cuma aku rasa lain sikit daripada ayam madu dia sebelum ni. Kalau kata bukan ayam madu, ayam bawang dia tak akan ada rasa manis macam ni. Yang ni ayam bawang dia buat dengan ada madu lah. So lain pada yang lain. Sebab ni mungkin dia punya cara dia nak buat resipi dia. Tapi not bad, memang sedap. Kuah dia dicandi dengan baik. Dia punya rempah kata dia punya kari dia masak macam minyak elok. Bau pun ada lagi. Dan untuk kawasan macam ni dengan harga macam ni aku rasa berbaloi dah. Siapa yang rindukan nasi kandar je tak mau pergi keluar jauh-jauh nak pergi piknik semua kat Shah Alam boleh makan dekat Khalifah Section 3 ni. Dan rating dia aku bagi 4. Apa dah tu? Kelip mata lah ni. Apa ni tu? 4.4. 4.4. Okey. Not bad lah. Okey. Selesailah sudah episod Nasi Kandar Area KL untuk bulan 1. Dan kita akan pergi langgar bulan 2 lah insya-Allah. Hampa boleh recommend juga nasi kandar, kedai-kedai nasi kandar yang best-best yang sekitar area KL. Yang hampa recommend tu kami akan pergi juga insya-Allah. Insya-Allah. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jangan lupa main support lah perniagaan orang kita dekat ni. Ni orang kita aja. Orang kita lah ni semua ni. Orang Islam orang kita lah. Yang penting memang jumpa lagi.